So hari ni Ijaz nak pergi buat muka. Tengok muka Ijaz nampak ada banyak parut lah, apalah, pigment. Lepas remove sunscreen, kita buat scan analisis dulu guna mesin ni. Kita tengok apa masalah kulit Ijaz. Ingatkan kulit muka Ijaz sihat, rupanya pori besar, kedut-kedut pun ada. Pigmentation ataupun jerawat sangat banyak on the way nak muncul kat muka. Kulit Ijaz sangat kering, sebab tu jerawat senang naik. Kulit muka pun tak anjar. Tengok ni, komputer kata skin Ijaz macam orang umur 28, tuanya. Tapi tak apa, segala masalah ada penyelesaiannya. Kita start dengan basic facial, then terus buat pico laser. Sebelum buat ni dah rasa nervous berpeluh-peluh. Sekali tak sakit pun, macam kena gigit semut je. Pico laser ni untuk pigmentation atau jerawat ni scar pun boleh. Dan kita pakai mask untuk bagi muka sejuk lepas laser. Even pico laser ni tak buat muka rasa panas pun. Pico laser ni kena buat few session, but first session dah terus nampak glowing skin Ijaz. Baru first. Okay, ni selepas first treatment pico laser mata juga, so dak circle je dah kurang. Lepas muka glowing. Nampak tak? Ni tak pakai apa makeup, foundation semua tak pakai. Memang sunscreen saja dengan lipstick. Bagi Ijaz tak sakit pun pico laser. Dia macam cicit